bantu tebalkan dinding rahim. Kalau dinding rahim korang nipis macam ni, ya, tak boleh mengandung. Walaupun korang ada telur. So, telur yang besar tak menjamin korang boleh pregnant kalau dinding rahim you all nipis. Okay? Dinding rahim ni menentukan korang berjaya hamil ataupun tidak. Sebab kalau dinding rahim nipis, tak boleh menempel. TBS Lebih kot. Confirmation. Itu dah datang. Nak cek balik lah. Okay, so you all kena tahu untuk tebalkan dinding rahim, kita perlu bagi ubat. 2 jenis ubat yang kita bagi. So, nak pregnant ni bukan sekadar kena bertelur, tetapi korang kena juga ada dinding rahim yang cukup saiz dia. Berapa saiz dia ni? Korang nampak tak? Korang nampak tak? 4 je. 4 je tak boleh nak lekat. Implantasi tak berlaku. Kalau period tak mai sampai 2 bulan, kenapa? Kena check, kena buat hormon test, kena buat scan untuk tengok PCOS. Kalau tebal okey, kalau tebal okey ke? Tebal kena ada minimum 8 ke 12. Tak boleh tebal sangat, tak boleh nipis sangat. So kalau